Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi minggu ni kita selia-selia kawasan rumah kita, lamai rumah kita, kebun-kebun depan rumah ni. Okey, sambil-sambil kita menyapu sampah. Itu dia. Tengok anak kekli kita. Ada hok mapu tu. 2-3 ekor. Mungkin kena serang bapak monster berkali. Ada lah tu mapu ekor tu. Tak apalah, mapu sikit-sikit tu. Kita kira sebagai satu kebiasaan lah. Okey, kalau kita. Dalam tu ada anak ikan gapi. Dalam ni kekeli. 100% kekeli lah. Dalam ni ada benih anak ikan pepuyu. Okey, benih anak pepuyu. Itu dia. Anak pepuyu kita dah mula membesar tu. Alhamdulillah. InsyaAllah lah kita alih ke tempat yang lebih luas lagi. Ni tak padan dengan tempat dah ni. Anak pepuyu. Okey, pagi ni kita nak menyapu sikit lamai rumah kita ni. Okey. Nyapu depan rumah tu sikit. Okey, kita menyapu sikit. Buat aktiviti pagi, menyapu sampah. Menyapu taman ini. Tukar air sikit. Kolek kali dah. Okey, sambil-sambil tu kita nyapu mas kawasan rumah, insyaAllah.
Alhamdulillah. Oke, aktiviti pagi kita tuh. Nah, itu dia. Kalau pun apa, tak apa. Kuliah mana tuh? Adalah kalau ada ngapuh sekor wo. Itu dia. Anak ikan lele, anak ikan keli. Oh, berbalik-balik dari air. Alhamdulillah kita kepindah ke anak serai, lengkuas, kace, anak cili, anak lado, dan juga pokok bunga tuh ke tempat yang dikhususkan nantilah insyaallah.